dan salam Malaysia Madani. Berjumpa lagi kita pada episod kali ini dalam channel TV PSS Ibu Nosina SK Teluk Piat. Bersama saya, wartawan cilik Adwa Adlina, ingin melaporkan tentang program dan aktiviti pada sesi pertama persekolahan pada sesi 2025. Minggu pertama persekolahan ini telah dimanfaatkan dengan pelaksanaan program yang menyeronokkan bagi mewujudkan persekitaran persekolahan yang mesra dan penuh kasih sayang. Pelbagai aktiviti yang menarik telah disediakan oleh guru-guru kami. Jom kawan-kawan kita saksikan video ini sama-sama. Jom! Kini diriku tidak bersimpati, masa depanku kabur, tetapi mataku cerah kian menyala. Semua halangan tak berbahaya, semangatku membara. Laungkan suaraku memanggilmu, bersama lalu jalan hidupku. Walaupun tiada yang bersuri, ku akan tetap berjuang sendiri sentiasa. Kita jaga kita, mereka tiada masa untuk kita, cuma kita berjasa untuk kita. Mereka tak tahu rasa hati kita, sama-sama kita, kita jaga kita. Siapa lagi kalau bukan kami? Orang luar jangan kecil hati. Siapa lagi kalau bukan kami? Jemput datang kalau berani. Aku saing untuk menang, cakap terang. Orang tenang kalau pagi patah sayap petang. Aku cuba terbang sampai aku dalam hutan. Semua rimau aku serang, ikat tangan masuk gelagang. Aku masih boleh tendang, belakang aku tak lengang. Kalau nampak jangan cengang, kalau kacau benang kami nanti dengar gendang perang. Lepas tawan yang di sini lawan yang seberang. Bukan kami tak kenal tempat, tua kami kurang jadi lebihkan cepat. Walaupun satu dua kerat, kami tetap kejar kejayaan yang semakin dekat. Bukan kami tak pandai lihat yang atas, bahkan besar bila bawah yang bergiat. Jadi kami pasang niat baikkan keadaan semua yang terlibat. Laungkan suaraku memanggilmu, bersama lalu jalan hidupku. Walaupun tiada yang bersuri, ku akan tetap berjuang sendiri sentiasa. Kita jaga kita, mereka tiada masa untuk kita, cuma kita berjasa untuk kita. Mereka tak tahu rasa hati kita, sama-sama kita, kita jaga kita. Siapa lagi kalau bukan kami? Orang luar jangan kecil hati. Siapa lagi kalau bukan kami? Jemput datang kalau berani. Diriku tidak bersimpati, masa depanku kabur, tetapi mataku cerah kian menyala. Semua halangan tak berbahaya, semangatku membara. Laungkan suaraku memanggilmu, bersama lalu jalan hidupku. Walaupun tiada. Begitulah tadi antara aktiviti-aktiviti yang telah dijalankan sepanjang tempoh 5 hari minggu pertama persekolahan sekolah kami.
Semoga dengan program ini dapat meningkatkan motivasi dan sahsiah murid untuk meningkatkan kehadiran ke sekolah dan melibatkan dalam segala aktiviti kurikulum dan ko-kurikulum sekolah dalam keadaan menyeronokkan agar minda dan emosi yang sejahtera. Demikian tadi laporan dari saya, Adwa Adlina binti Muhammad Nur Nasrik, wartawan Cilik TV PSS. Sehingga kita berjumpa lagi di episod yang akan datang. Bye!